pakej umrah yang selengkap ini. Segalanya disediakan oleh Ustaz Main, dan saya katakan terus terang, saya tak ada alasan khusus pun untuk pergi umrah kali ini. Semua sekali Ustaz Main 100% kata dia akan tunjuk cara-caranya, macam mana dia handle kita. Dia tak akan tinggal kita sama sekali. Percayalah cakap saya, itu yang kita hendakkan. Ada setengah mutawif model syarikat lain, ibu sana semua kita buat sendiri. Ataupun apa dia termarah dia. Dia okey, tak kisah. Lepas tu dari segi macam ni lah, kalau kita ni ajar saya pertama sekali pergi kan, saya tak tahu apa pun. Kita ikut umrah, masa kita dah tawaf, masa saya makan, kita tertinggal makan tau. Ustaz akan pergi, kadang-kadang dia belikan apa, kebab. Dia okey. Tapi saya cakap apa lagi sebenarnya. Okey, baik. Hotel dekat ni dong. Hotel dekat. Saya balik semua balik. Sebab kita dekat kan. Ulang alik. Berapa ni tahun yang terbaik untuk saya lah. Tapi sebelum pergi kan, mungkin terbaik memang lah. Memang tak ada. Jadi buat persediaan awal lah apa-apa semua. Dari segi yang lain-lain tu kita dah belajar kat sini kan. Kita makan 3 biji tak rasa apa, tapi dia nak pandangan kita sini. Itu yang penting. Yelah. Yang sana kita pun macam jadi romantik kalau dengan suami saya. Sebab kita ustaz lah. Ini biji kan? Okey lah, tu je lah.